pekak dan bebal. Roll. Tapi dia kata kami pekak, kami bebal. Nampak sangat sesuai untuk Wan Ahmad Faisal. Kenapa? Sebab pada 19 hari bulan 8 dah pun ada taklimat kepada Perikatan Nasional berkaitan tentang perjanjian timbal balik tarif. Nampak? Ada waktu tu mereka bising? Tak ada. Ada waktu tu mereka kecoh tentang kedaulatan negara? Tak ada. Ada waktu tu mereka buat sidang akhbar? Tak ada. Kenapa? Sebab pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terima, mereka akur dan mereka setuju. Tapi sekarang ni tuan-tuan bahawa mereka jadikan sebagai isu. Mereka bercakap tentang soal kedaulatan negara. Semata-mata untuk apa? Yang pertama, nak tutup rapat-rapat isu krisis dalaman yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Betul? Yes! Kunut nazilah yang dibacakan oleh MP Jasir sedang makan diri mereka. Nampak? Yang kedua, contoh Isyam Jalil bermain tentang isu 1 triliun ringgit. Tapi nak marah Isyam Jalil pun tak boleh lagi. Sebab dia bukannya ada maklumat yang tepat. Dia bukannya ada dalam sesi taklimat. Dan dia pun orang luar. Tak reti apa-apa. Yang dia pandai hanya main naratif. Nampak? Tak sesuai langsung untuk graduan Harvard. Hakikatnya kita semua tahu bahawasanya perjanjian dagangan itu telah pun dibuat sebelum wujudnya perjanjian timbal balik. Dan dagangan ini berlaku di antara syarikat Malaysia dan juga syarikat di US. Tidak melibatkan dana awam kerajaan, tidak melibatkan duit kerajaan, tidak melibatkan duit rakyat. Ini urusan perniagaan mereka. Nampak? Jadi nampak sangat mereka ni hanya bermain dengan isu kedaulatan negara, sedangkan secuit pun tidak terusik kedaulatan negara. Nampak? Padahal dengar betul-betul ni, di waktu mereka memerintah, kapal terbang Israel terbang dekat ruang udara Malaysia. Di waktu mereka memerintah, kapal dagang Zen Israel berlabuh dekat pelabuhan Malaysia. Itu sebenarnya tentang soal kedaulatan negara. Kebenaran itu datang dari mana? Kebenaran itu datang dari Kerajaan Perikatan Nasional. Perjanjian itu, kebenaran itu datangnya dari iblis, laknatullah, perjanjian syaitan yang berlaku pada waktu zaman Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?